Untuk kaki mancing pastinya korang akan suka satu fungsi dia. Dia ada fungsi pre-recording yang mana kalau korang tengah strike, tekan je button, dia akan start video korang 30 second lebih awal sebelum korang tekan button. Ini dia action kamera terbaru aku, Akaso Kitchen 2. Saiz dia sangat-sangat kompak dan kalau korang tengok, kita buka, seriously memang betul-betul kecil. Besar tapak tangan sahaja. Tu dia. Korang boleh ambil gambar pada resolution 20 megapiksel. Dan ini adalah hasil videonya. Dia support 4K 30fps melintang dan menegak korang boleh pergi sampai 2.7K 30fps. Cuma aku tak pasti kenapa dia buat perbezaan macam tu. Bila menegak, dia punya resolution akan jatuh kepada 2.7K. Dan sekarang kita tengah record berada di luar Suria KLCC. Korang tengok dia punya kualiti gambar, brightness, color, audio macam mana. Sekarang memang tengah bising gila. Dan kita dekat kolam ni Jadi korang boleh komen hasil kualiti daripada Akaso Kitchen 2 macam mana. Untuk berat, dia hanya seberat 86 gram saja. Jadi korang jangan risau kalau korang pakai clip mount tu, korang boleh lekatkan saja dekat baju ataupun dekat topi. Yang best, dia ada water resistant pada IP rating at 6. Jadi korang jangan risau kalau terkena percikan air. Dan kalau korang nak bawa masuk dalam air, dia dah sediakan waterproof case. Yang aku suka, untuk pastikan dia kekal berada dalam keadaan water resistant, dia dah buat built-in battery yang mana built-in battery dia sebesar 1050 mAh. Untuk recording menggunakan bateri ni, korang boleh record sehingga 180 minit. Dekat bahagian belakang pula, dia ada skrin bersaiz 1.3 inci. Jadi korang tak perlu susah-susah untuk tekan button, semua boleh slide dan touch dekat sini. Akaso Kitchen 2 ni dia dah ada built-in mic. Tapi kalau korang nak audio lebih sedap, korang boleh pakai external mic dengan menggunakan USB-C yang ada pada Kitchen 2. Jadi korang pun dah tengok hasil video daripada Akaso Kitchen 2 ni. Macam mana kualiti video dia dan audio. Kalau korang nak, korang boleh dapatkan sekarang sebab harga dia seriously memang berbaloi pada kategori dia. Kalau korang nak, cuba korang tengok berapa harga korang dapat. Go!